Welcome, welcome, welcome. Hello, 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 hello. Uh, hello, 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 hello. Wish, Bob. Selamat datang. Kita malam ni explore Tasik di UPSI. Jom. Okay. Macam mana nak pin ni? Pin this comment. Alright. Masih Bob. My number one supporter. Ni kita jalan, bergerak, pergi ke Tasik UPSI. Okay? Kita tengok suasana di Tasik UPSI. Macam mana rupa dia malam-malam. Kita healing, santai kan. Esok kelas tak ada. Kelas cancel. Kelas cancel. Tak dapat tidur. Jadi jom. Hello Muadib. Welcome Muadib. Welcome. Jom. Kita bergerak. Kita pergi ke Tasik UPSI. Masalahnya kan, aku lupa bawa torchlight. So kita akan walk in the dark. Okay? Terlupa ada bawa torchlight. Ni kita jalan-jalan, jom. Aku flip kamera. Jom jalan-jalan, let's go. Aku flip kamera. Ya. Okay. Sekarang kita berada di blok 5. Blok 4. Blok 4 UPSI. Blok berapa ni? Tak nampak. Blok 5. Blok 5 UPSI. Tak aku ke seorang-seorang? Tak ada tu. Kita santai. Malam-malam ni kita santai. Kita pergi Tasik. Okay? Kita nak healing dekat Tasik. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 1, genap. Jom, kita jalan-jalan ke Tasik UPSI. Tasik UPSI merupakan sebuah tasik yang terdapat di UPSI. Tasik di UPSI ini merupakan tasik yang dibina oleh UPSI untuk UPSI. KZ Lebang. Malas lah pergi KZ. Pakai wifi UPSI. Tak lah. Pakai data je dah. Wifi UPSI buat masa sekarang tak betul. Engross memang keras bang. Apa benda engross tu? Ini merupakan tong sampah di UPSI. Seorang ke? Hopefully seorang lah. Hopefully. Cari apa bang kat Tasik? Healing. Sebab aku stres. Stres dengan assignment. Assignment tak siap-siap. Melambat banyak. Abang squad santun kah? Tak dah. Aku solo squad. Dulu kelas aku ke sini. Tu je lah nak bagi tahu. Entry time pusing-pusing di KP boleh masuk blok 10 bang. Kalau lah kita ikut mood lah. Sebab misi aku malam ni nak pergi Tasik. Nak tengok Tasik malam-malam. Jarang orang pergi Tasik malam-malam. Pergi AP pula bang. Hati-hati bang. Sama-sama. Terima kasih. Ni blok berapa ni? Blok 4 kalau tak silap. Ini blok 4 pokok. Ni adalah blok 5. Sunyi dah malam ni. Bang beritahu kalau dah sampai. Tidur kejap. Okey. Nanti aku WhatsApp. Balik bang. Saya nampak something. Ya. Nampak pokok. Nampak bangunan. Banyak benda kat sini dah. Brisk walk malam-malam macam best. Memang betul kan. Sebab tengok. Sunyi. Sepi. Tak ada apa-apa. Just kau, aku dan bulan. Mana bulan? Bulan tak ada.
Rajin benar bang. Kita kena rajin dalam hidup. Lain kali Roger bang, kalau nak join boleh. Esok kelas bang. Kelas cancel. Good news, kelas cancel. Kut sunyi. Sunyi. Ni blok berapa? Aku lupa dah. Ini blok 10 kan depan ni. Depan ni blok 10. Hari ni aku okey. Hari ni hidung tak sumbat sangat. So aku boleh bernafas sikit. Abang squad anomali ke? Macam squad member saya? Taklah. Saya bukan squad tu. Saya cuma pelajar yang bosan dan ingin mendapatkan followers 1k. Sebab kalau dapat followers 1k, saya dapat buat affiliate. Jadi follow. Tak apa breeze walk malam-malam bang. Bang, macam solo ambush. Ya doh, aku suka tengok solo. So dia sorang-sorang macam aku. Tak ada apa-apa. Macam squad member saya, tak doh. Aku tak tahu squad apa tu. Tak pernah dengar. Ui, 400 view dekat UC. Nice. Ini, okay, kedai ni dia jual makanan murah-murah tau. Murah-murah, tak mahal. Oh, ini adalah blok 9. Kalau nak beli makanan kan, kat sini murah. Kat sini, air kat sini murah-murah. Kedai buka tu. Ya, buka tapi tak ada duit. Kalau nak boleh belanja tak? Okey, perhati. Usi lama ke baru? Usi baru ni. Aku bagi korang peluang untuk perhati. Tengok betul-betul. Rekod video. Ambil screenshot. Usi baru ni santai. Malam-malam memang kosong. Malam-malam memang kosong. Jadi aku memang kosong lah kat ni. Siapa tahu batu ni batu apa? FPE ke? Tak. Aku tak ada torchlight doh, geng. Tak ada torchlight. Terlupa bawa. Happy sangat nak keluar, terlupa bawa torchlight. Air. Hey, fakulti saya tu mana? Sebelah ni? Tahu sebelah ni. Sebelah mana? Ada tak ada? Sekarang ni para tak normal ke? Ya. Para terlalu normal. Terlalu normal sampaikan tak ada apa-apa. Saya beli spaghetti kat situ bang. Tadi. Oh ya ke? Murah tak? Lampu pandai tu tutup. Apakah di situ? Ada lampu. Ada lampu. Sabar. Abang orang Sarawak ke? Ya. Saya orang Sarawak. Sabar. Di mana ada bang? Pergi Tasik. Kita pergi Tasik. Malam-malam macam gini, ya. Takkanlah siang-siang pagi. Malam-malam lah best. Esok tak ada kelas ke bang? Tak ada, langsung tak ada kelas. Lain server. Dahsyat. Ni gelap. Nak masuk tak? Gelap? Nak kena kejar MMK lah ni. Tak. Nanti lalu ke jalan tepi UAP. Andu dia marah ke sama guard. Tak tahulah. As of now, guard belum pernah marah. Jadi tak tahu.
Baliklah malam-malam jangan merayap. Bukan merayap, brisk walk. Kita nak exercise. Langkapkan 10,000 step. Macam mana ke bang? Pergi DKP lah. DKP Serambang. Jom. Jom pergi DKP. DKP jom. Pokemon Go to the pole. Buat apa pergi DKP? Ada kelas. Buzzer elektrik. Tandas DKP bang masuk tak boleh. Tandas tak boleh masuk. Nanti kena ban. Kalau kena ban nanti aduh habis aku tak dapat live semua hidup. Ni je kawan aku ada. Hadiah dari UTM. Uish. Selamat datang korang UTM. Baru tadi tengok kau kat kelas. Sebab boleh. Sebab topi comel. Katak. Masuk toilet tak dapat masuk toilet. Kena ban nanti. Itu rules apa? Regulation. No public apa? Public something lah, aku lupa dah. Baca air kerusi. Masalahnya aku tak tahu langsung air kerusi. Salah server. Jom. Kita pergi situ. Sebelum tu, tak ada kau gerbang tak? Kosong. Sunyi, sepi. Itu adalah bangunan polis bantuan. Toilet tak apa masuk. Salah server orang Sarawak ke? Ya, orang Sarawak. Main padiam. Nak ikut bang, datang lah. Bukan paranormal. Kita explore jalan-jalan. Jalan-jalan di tepi pantai. Teman dari jauh. Okey, boleh. Tak jumpa peronda ke? As of now, belum jumpa. Konvo ke bang? Esok. Esok kita konvo. Alah, lampu buka dah malam ni. Hari tu aku pergi sini, lampu tertutup. Siapa punya botol ni? Jom ambil screenshot jap. Saya letak dia ke sini tau. Okay, aku letak ke sini. Okay. Stay there. Best tak usi? Best. Konvo bukan habis ke? Saya konvo esok. Hello. Sesiapa di sana? Saya di sini. Konvo bukan habis. Oh, dah baca tadi. Carnival dah habis kan? Dah. Kang ada orang jawab. Ayo. Ada. Penat jalan. Try tutup pintu. Aduh. Jauh pula. Tak kena kerja dengan pengawal ke? As of now tak lah. Hopefully tak langsung semua hidup. Bang tutup pintu masuk. Abang buat apa sini? Kelas. Tak nampak ke? Bang buka lampu. Tak payah buka lampu. Dah tutup lah. Korang happy? Aduh. Buka aircon bang. Kelas pukul 1. Aircon. Mana switch aircon lah? Kat dalam tu lah. Entah. Tapi ni bilik kuliah di KP1 kan. Aduh gelap Aduh hai bang, berani tu. Sekali-sekala lah kan. Aduh. Jap. Okey. Nampak tak? Ui, tak nampak langsung ni. Tak nampak langsung. Gelap betul. Ni UC Proton bukan. Ni UC kampus baru. Kampus Proton City lah. Aduh.
Mana buka lampu? Tak ada. Tak ada. Macam ni rupa jadi lecturer. Okey kelas. Buka buku muka surat 12. Sila jawab muka surat 13. Nak buka lampu kat bawah tu pun rasa macam diperhatikan. Mana tu? DKP. Hati-hati bang. Okey. Bang dark web. Solo ambush dark web. Kenapa kursi dia begini? Kursi mahal tu. Oh tak nampak kan? Tak ada torchlight. Lupa bawa torchlight tu. Takut nanti kena ban sebab tak nampak muka. Sekejap lah. Kita naik atas. Para tak normal. Ya, para ternormal. Abang, hello. Balik man. Ada nampak? Nampak apa? Pergi UAP bang. Pergi mana tu? Cuba diam 10 saat. Mesti rasa diperhatikan. Okey? Saya siap dalam 1, 2, 3. Nah, tak ada apa-apa. Jom, keluar. Mikir tak marah ke bang? Tak tahulah. Sekarang tak tahu apa-apa. PB ke bukan? Pelajar. DKP 2. Jom lah. Jom. Jangan pandang belakang. Jom pergi DKP 2. Dia takut sebenarnya kan. Tak adalah. As of now. Okay. Cuma penat. Seorang ke bang? Ya. Tak ada orang ke sini. Tak ada. Tumbler abang tadi mana? Tu bukan tumbler saya. Tu tumbler orang. Boleh bawa lah. Siapa yang tertinggal. Buat apa situ? Kelas. Kelas kita DKP 2. Mana DKP 2? Sebelah tu kan? Wih, terbuka. Jom masuk. Ni gelap. Ini best. Tapi itulah, tak nampak apa-apa. Tak ada apa-apa. Gelap sangat. Kalau gelap lama sangat, dia kena ban. Kalau lama sangat gelap. Tak nampak muka. Shen, Abuya 1. Okey. Ada kelas sejarah ke bang? Ada. Tu, kelas buka sejarah. Berlampu. Hello. Kelas ni memang lampu ke? Bang, tak takut ke? Tak. Betul lah, benda tu pun seram manusia. Kelas apa bang sampai ni? Kelas matematik, admat dan sains satu kelas. Apa bang tak tidur? Esok tak ada kelas. Esok kita cuti Malaysia. Nasi saya bang, kawan saya request. Boleh. Nasi gepuk Shen. Mana? Shen apa malam-malam di sini? Tak ada apa-apa pun. Kelas esok kelas cancel tu. Awal pagi. Kelas petang je tak. Itu lampu bang. Tak tahu mana switch. Mana switch? Try FN DKP 2 bang. Okey. DKP 2. Sem berapa bang? Sem 5 sekarang dan habis dah. Bang KA pula. Hari lain lah. Misi kita sebenarnya nak ke Tasik. Kita sebenarnya nak ke Tasik. Tak ronda ke? Sekarang ni entahlah. Tapi dia akan ronda lah. Kos komunikasi bersosial tinggi. Kita guna jalan ni tu. Jom, kita guna jalan ni. Ni okey sikit. Ni gelap. Ni gelap. Ni best. Kan. Macam ni baru best. Bang, mesti ada asasi tak? Ada? Asasi ada? Degree ada? Diploma ada? Bang, kenapa jalan malam-malam ni? Sebab penat.
Confirm dah buat ke Shen? Campaign dah buat. Aku ambil research. So, dia tahan dengan gut. Selalunya gut tak tahan. Dia tegur je. Dia tegur. Kursi apa? Taklah. Kenapa ni dia lampu? Maaf doktor, lewat. Terlambat bangun tidur. Ramai-ramai beranilah. Saya kosong bang. Saya sorang-sorang. Tak ada orang. FBK dah pergi next week. FBK next week. Tengok saya sorang-sorang ni bang. Penat cakap. Habis lah Leo. Abang masuk mana? Saya orang Sarawak. Sarawak mana DKP 2? DKP 2 dekat mana? Ni kah? DKP 3. DKP 2 mana? Bang, pergi ke H536. Tak nak takut seram. Bang, turun bang. Turun mana? Seram. Tak nak balik bilik ke? Sebenarnya tak nak. Ni ke bilik 2? Ni gelap. Tapi tak ada lampu. Tak ada lampu, geng. Kalau aku dah bawa torchlight tadi, boleh masuk sini. Tapi tu lah. Takut kena ban. Bukan kena ban lah, macam kena warning. Sebab tak nampak muka, tak nampak pergerakan. Entahlah, itu yang aku baca rules lah. Tandas bawah. Tandas tak boleh masuk. Public something tu tak boleh masuk. Ikut peraturan TikTok. Ikut jalan nak ke masjid. Dah masjid dah lalu dah. Sekarang kita nak pergi situ. Kita pergi DTC, jom. Belakang tiang, mana? Ni kan? Itu kan? Mana? Cuba tunjuk jap. Abang ada 6 sen dah? Tak ada. Saya ada 1 sen. Woo! Siapa tu? Aku pun tak tahu dah. Abang pergi pengguna learning dah. Learning dah last week. Jom. Ada orang main. Mungkin PB ke ataupun budak-budak yang buat maksiat. Tak apa-apa. Aduh. Kita pergi Tasik malam-malam, jom. Panggil Cik Lan, yakin ke orang? Kerang tu takkanlah bunyi orang lain. Bunyi manusia yang macam tu. Siapa yang menyahut tadi? Aku pun tak tahu dah. Tapi suara memang betul-betul suara manusia. Bang sorang-sorang je ke? Sebenarnya sorang-sorang. Bang pergilah cari suara tu dulu. Masalahnya dia bunyi banyak sangat. Sebelah. Tak tahu. Kat mana? Tapi aku rasa dia mungkin dia ada dekat luar, mungkin tak tahulah. Saya letih. Tengok abang letih. Betul. Jauh jalan. Oi, 200 orang view. Let's go. 200 orang. UC kat mana bang? UC dekat kampus baru. PB tengok sekali ke mungkin. Abang Sarawak sini, Serian. Berjalan dari college ke kamu? Ya. Kami nak datang, jangan. Kalau kamu nak datang, dah tak best lah. Banyak ada orang. Dari dulu aku nak try dah. Boleh mancing ke? Entahlah. Asal nak tak tahu.
Oh, ada kereta. Pintu tu buka tu. Hello. Ya. Ada fan rupa-rupa. Pusat belajar aras atas sekali. Try. Alright. Bas ada lagi bang. Boleh naik. Tak ada lagi bas. FBK pernah pergi bang. Next week. Next week FBK. Dah ada view. Dah ada follower. Saya rasa orang tu lah yang bu tu tadi tu. Confirm tu. E-learning bila bang? Dah. Last week. Sabtu hari tu. Tak ada kelas ke bang? Tak ada. FBK siang malam keras bang. Taklah. FBK hari apa? Kalau dapat Sabtu ni FBK. Kalau dapat lah. Kalau ekor janji dia lah. Sabtu ni FBK. Apa putih-putih ni? Mana? Tunjuklah. Cuba bagi koordinat. Bagi koordinat. FBK malam Jumaat tak apa. Sebab Sabtu pagi saya dah hal. So malam Jumaat tak dapat. Malam Jumaat Kamis ke? Tu bang putih mana? Yang tu lah. Jom kita pergi. Pusat belajar. Oi, thank you follow. Masuk DTC. Boleh. Lari biar laju sikit sampai penat. Air dah tak ada. Haus. Dia tadi bercakap. Nampak sampai naik private bang. Boleh tak DTC ke KA naik private? DTC ke Bintara Siswa cari payah jumpa. Kalau ronda kebetulan itulah tu kadang-kadang lah ni macam tu. Bang kalau nak cepat abang sewa motor saya. Habis duit. Sorry, duit tak cukup. Abang slow jog. Jom. Kenapa abang tak ajak awek? Sebab abang solo. Rindu si ya, rindu si. Jing jeng wala bing bang. Sebenarnya kompleks akademik tu saya nak try hari lain. Sebenarnya mission utama nak pergi Tasik. Usia mana ni bang? Kampus baru. FBK minggu depan. Dekat pintu masuk belakang tu. Dekat mana? Bang, lompat bang. Aduh, bang backflip. Lompat pun kurang mahir. Macam mana nak backflip? Live ni dah sampai Thailand. Wih, dahsyat. Ni tempat apa ni? Bawa pergi bangunan sebelah FSMP 31 ikut akan. Masalahnya aku tak tahu dah FMSP. Tunggulah aku research balik. Bang cukup nafas tak? Tak ada. Penat. Lama tak exercise. Lepas tu bercakap lagi. Lepas tu nak. Bang tak takut ke? Tak lah. As of now tak. Abang program apa? Komunikasi bersosial tinggi. Oh damn serious lah. Faham? Berapa jam dah bersong ni bang? Dalam setengah jam dah. Apa beza bersong petang dan tengah malam? Petang banyak orang. Kalau single boleh lah. Kalau malam-malam ni kurang. Alamak basah. Aloi. Ayoi. Ayoi basah kasut. Ayoi. Balik nanti pakai jalan sebelah tu. Oh ya, dekat FBK ada tiang yang kena tembak tu. Aduh. Sini Pescon. Decline. Sini bang on the way. Oi, jangan datang. Saya nak sorang-sorang.
area Tadahan Selatan dah. Minggu lepas Tadahan Selatan, Tadahan Utara, e-learning semua dah minggu lepas. Bang, pusing Tasik Biru dapat penangkapan. Itulah nak pusing tu. On the way pergi hantar air. Atas kemah dekat mana? Ku Klux Klan semua tu. Ni tu tanda Ku Klux Klan. Bang, situ tak seram lah bang. Memang pun. Sebenarnya kita bukan nak seram. Kita nak pergi Tasik. Kita nak pergi Tasik. Boleh tak teman bang? Tak boleh. Nak sorang-sorang. Tak boleh kacau. Syuh. Bang, bacalah komen saya. Okey. Cuba komen jap. Tengah fokus. Tengah fokus keliling. On the way bang nak nanti sampai. Nanti review event 23 hari bulan ke masjid boleh? Seorang nanti kena culik bang, tak apa. Saya tahu Muay Thai. Memang serius library digital ya. Minggu depan. Bang tu mana? Tak nampak. Naik ke tangki air bang kat pusat ko. Tak nak. Bang hati-hati mak saya bang. Dan suruh PB aja. Tiang tu tak silap. Ada pakai makan air tu cerita. Tak yang PB bang. As of now tak. Jalan masuk UAP. College Abang dan KB dah pergi ke belum? Bang, jam 1 sudah. Let's go. Dekat mana tu? Sekarang dekat dataran. Wah, ada orang cakap tu. Sebelah tu. Ni adalah tempat-tempat. Ada dengan bercakap tu. Ada manusia. Abang student MC ke? Ya, saya student MC. Oh, saya rasa ni pekerja yang atau bangunan lama. Opsi lama lah bang. Dah minggu lepas. Minggu depan lagi. Ya ke manusia? Ya, nak tengok tak? Tu. Siapa zoom? Tu. Dia tengah call. Bang, lalu lah jalan seram sikit. Iya, nak pergi Tasik. Pergi Tasik bang, orang kata ada puteri mandi. Itulah. Masuk KA dulu. Okey lah. Kita masuk KA ya. Kejap je, okey. Wakil Batra. Abang sen berapa? Sen 5. Peskon habis. Open kayak bang. Buka tak? Kayak buka tak? Tu abang. Ni tengah. Abang tak takut ke tak? Kata nak pergi Tasik. Okey, kita pergi Tasik. Tapi kita lalu ni lah, lalu KA Adventure Park bang. Hari lain. KA dulu bang. Tak apa, kita lalu KA je, okey? Kita lalui KA. Lepas KA baru Tasik. Penat tu. Naik motor lah lepas ni. Naik lah. Hari ni takut lah tu. Mana nak KA sampai atas bang. Okey, boleh. Bagilah donat. Suruh orang pergi situ pergi sini. Donat pun tak bagi. nak ikut tim lain lah. Nak ikut orang lain. Geng. Donat geng. Tap. Tak apalah. Tak selesa. Bang, jangan bernafas kurangan. Sorry doh. Alah. Ya dah Zul. Rasa Zul tu. Ada bunyi piano. Ada dengar tak?
Ada bunyi piano. Bukan ada bunyi teng 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 macam lagu entah. Dalam ni ke? Ada apa-apa tak? Abang paranormal si ke tak? Saya just jalan-jalan je. Kita ambil nafas je apa? Ada orang tertinggal. Dah dengar tak? Macam bunyi piano, macam bunyi lagu. Kan? Ada bunyi lagu kan? Di atas tu. Jom di atas. Tak, bukan bunyi tit 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 tit. Dia macam bunyi lagu, bunyi piano. Ah. Mungkin ada orang training kot. Ada orang training. Aduh. Oh, bunyi ni. Bunyi ni. Ada dengar tak? Bunyi ni rupa-rupa ni. Ingat kan ada orang training. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk ni. Bunyi ni rupa-rupa. Mana tasiknya? Tak boleh. Takut, malas lah nak lalu-lalu. Takut kena tahan. Aku lebih takut kena saman tau. Jangan masuk tandas. Public spaces tak boleh masuk. Atas bang, okey. Atas. Tengok dulu. Abang memang seseorang ke? Ya. Pagar tak ronda ke? Sauna tak lagi. Naik lift, hilang line. Hilang life. Nangis baik abang kita tasik. Sekejap ya. Sebab KA ni episod lain sebenarnya. KA ni episod lain. Saya pelajar lah. Tengok pelajar. Herminia. Yes, let's go. Tang. Kalau jumpa guard dimarahkah? Mungkin lah. Dan juniorku, yo, hello senior. Tu bang atas tu. Mana atasnya? Naik ni ke? Tak nak lah. Kena saman nanti, tak nak. Anak tak nak parkoi ke dulu. Roblox lah. Kau seorang je ke? Ya, seorang tu. Serang. Kita masuk kelas hujung sekali. Tit. Polis usi serang mo. Hei. RM50 hilang macam tu ya. Kampus lama dah minggu lepas. Kelas, sorry lewat. Tadi ada jam kat tepi tu.
Okay. Tes. Tak fungsi. Bang, cantik jam 5 nak confident. Oi, hei, lain soalan tu. Ni kampus baru ke? Ya, kampus baru. Bang, ni cerah bang. Cerah bagus, nampak muka. Kan, kalau gelap tak nampak apa-apa. Kamera pun tak dapat ambil. Apa yang best ni? Itulah kan, buzzer elektrik. Kan, annoying kan. Di. Tu bawah tu. Kau santing kan ni? Bukanlah. Kampus lama ya? Okay, boleh. Next week kita pergi FBK. Jangan saya tengok live tak ada tu. Upsi kaya. Betul. Upsi kaya, beli bas tak mampu. Aku tak nak lama-lama lah kat KL ni sebab KL ni hari lain sepatutnya. Aku dah plan dah mana-mana kawasan KL hari lain. Nak pergi Tasik sebenarnya ni. Sayonara. Malam-malam merayau. Gas. Mana turun tu? Sebelah ni kan? Aduh. Tutupkan pintu tu malas lah. Biar dia buka. Upsi kaya. Upsi banyak duit. Wah, tak takut ke seorang-seorang? Tak. Pergi Tasik Proton. Kampus lama ada jumpa ke bang? Kampus lama hari tu pergi okey je, santai. Dekat TU, TS, e-learning okey je. Sampai rooftop. Tengok VTT. Ada dekat VTT. Aduh, saya nampak Zul kat belakang tu. Zul, jangan ikut Zul. Abang, kawan saya nak join esok. Tak nak. Esok ada kelas. Hari Jumaat ada kelas. Esok petang kelas. Tu. Hantar pulangan pakaian. Jom kita ambil gambar jap. PKU bang. PKU jauh. Ni adalah kampus akademik. Cantik tak? Malam-malam. Ya. Kita pergi Tasik. Okay? Jom. Blok 1. Tunggu 10.10 lah bang. Bang, masa 10.10 tu saya dah henti dah. Dah habis dah semester. Zul, jangan menekan. Baik Zul. Send coffee. Yo, thank you for the coffee. Siapa tu? Tak tahu nama. Okay, Tasik pula bang. Ya. Kita pergi Tasik. Tengok belakang. Tudung. Nah, tahu just in case lah kan. Just in case. Ayah ikut Zul. Kesian abang ni. Thank you Zul, support. Wait, mana nak turun ni? Sebelah tu ada ke? Tapi sebelah ni? Oh, sebelah ni ada kan? Turun tu. Pergi ke area Petong. Ni ada jalan tak? Ada jalan? Alright. Tak ngantuk ke? Sebenarnya tak, sebab tadi dah tidur petang. Di parking lot. Okay. Sebelah ni kan? Masuk sebelah ni, bawah tu kan? Okay. Tadi dah tidur, tak ngantuk. Thank you for the follow. Part-time polis ke? Taklah, full-time student. Cantik dah malam-malam kan? Sunyi, sepi.
Cuma tak ada bulan bintang. Gata marah ke? As of now tak ada. Jump golf. Boleh. Belanjalah. Ni kan, jalan turun kan. Tak ada kelas ke bang? Tak ada. Okey, tu cunga-cunga dengar. Balik jalan kaki ke? Ya. Unless ada orang nak tumpang kan. Yo, gelap tak ada lampu. Jauh kena ke Tasik, itulah. Jauh lah. Masalahnya tak ada lampu tu. Lupa bawa lampu. Tak ada memang. Dah macam pipi dah ronda usi. Kawan tengah mandi Tasik. Join, kita ikut. Lari tak cukup tanah ni. Itulah tu Syai, anjing pun tak ada. Ya. Di sana rendam kaki dalam Tasik bang. Rendam tak nak lah. Yang terjun bang. Tak apa. Ni dah tutup dah jalan ni. Mana jalan ni? Sebelah kiri ke? Sebelah ni ke? Mana satu jalan? Jalan lurus. Bang, nyanyi sikit. Nak lagu apa? Basah tu. Ini ada tanah. Masuk buah sorok diri bang. Lagu Mishwe. Kau. Mishwe kau deal. Kau. Mishwe kau deal. Sungguh kau deal di Mishwe hari ini. Oh Mishwe, oh kau. Apa dah jadi? Suka matcha atau suka teh? Oh, bang tu Watson. Sama je. Watson dengan Mishwe ni dia sama tau. Dia sama company tau. Watson dia English, Mishwe dia Chinese. Tapi dia sama. Aduh, gelap Gelap mah. Tak ada torchlight. Lupa bawa torchlight. Up. Aduh. Basah. Aduh, basah. Kasut. Nampak ke tu jalan? Nampaklah sikit-sikit. Dengan mata bionic eyes. Ni kan jalan ni kan? Okay. Gelap sangat tu. Rasa tercabar tengok. Invite lah Cik Lan. Cik Lan, jom kita jalan-jalan di UC. Tapi dia datang UC sekejap je kan hari tu. 1 hari je. Tak payah lagi, nanti jatuh pula. Kita tengok dari jauh lah. Okey, ini adalah tempat untuk perlindungan hari hujan. Kalau ada hujan, Sul kata tengok depan. Okey. Kita tengok di depan. Dah tutup dah ni. Ada jalan tak? Macam makin tak ada jalan je ni. Saya lupa bawa torchlight. Lain kali remind saya Zul. Boleh tak Zul? Alamak, jalan ni tak bagus pula. Becak. Jalan lain tak? Atas tu ada jalan tak? Ni dah dekat stadium pusat sukan. Becak tu. Takut tergelincir, takut payah. Ada jalan tak sebenarnya? Pup. Gol.
Moderator mana? Tak ada moderator. Tak cukup duit untuk... ni lubang ke ni? Bukan. Tak cukup duit. Kalau ada kacau pada reaksi saya akan tanya dia pasal ekonomi negara. Kenapa ekonomi negara sekarang semakin menurun? Lepas tu kita orang akan berdebat, berbincang pasal ekonomi negara. Aduh. Zul, sayang abang dan Azam. Jangan bang lari dia dengan soalan dia. Cip. Jangan bang lari dia dengan soalan tu. Bang. Yes. Bang, setakat ni abang pernah jumpa apa-apa tak? Setakat ni jumpa diri sendiri. Di mana hidup ni sangat susah sebenarnya. Dan kita kena sentiasa sayang diri kita tau. Jumpa diri sendiri. Bang lelok takut ada lubang, tapi Zul sentiasa ada dengan abang katanya. Terbaik dah Zul. Betul, sebab tanpa kita, siapalah diri kita, kan? Okay, contoh, okay. Kau kerja dekat sekolah sud, okay? Esok kau tak ada. Sekolah sud tu, 2 saat lepas kau tak ada, dia boleh jadi pekerja baru. Tapi kau, siapa akan ganti kau? Siapakah diri kau? Ni jalan ke ni? Aduh, aku pelajar usia aku dah tak tahu dah jalan apa benar dia. Dah sesat dah. Pusing. Takut ni tempat construction. Bukan ni tempat construction ke ni? Mana tempat construction tu? Depan ni ke? Kami dengar bunyi bernafas. Ya, saya bernafas tu. Penat. Nak cari videographer boleh Roro. Okay, kalau free aku Roro. Balik bang, tak nak talking stage dulu kena dengan Zul. Zul, diam Zul. Mana tasik? Masalahnya jalan sekarang tak tahu jalan. Okay, aku tengah berusaha mencari jalan. Itulah takut masuk construction. Bang, buka Waze dulu. Tak install pula Waze. Aku guna tu. Bang bernafas dengan saya. Ya, saya tu. Penat. Jadi berjalan. Tak henti-henti. Google Maps ada. Google Maps pun tak install. Kat mana tu? Sekarang dekat pusat sukan. On the way nak ke Tasik. Aku ke Ketoyong. Okay. Jalan lelok bang. Gelap. Okay. Masuk gym tu bang. Gym tutup. Kenapa ya malam-malam selalu ada kereta kan? Macam dekat UC ni kan. Malam-malam pukul berapa pun tetap ada kereta. Thank you Zul. I love you. Nanti kita kahwin. Sekejap on the way bang. Dari Kedah. Datang. Mari. Kita barbecue. Alamak. Harap tidak payah. As of now tak ada. As of now santai. Aduh, banjir. Aduh, basah kasut. Aduh, payah. Aduh. Dia menghantui jiwa dan raga saya. Zul. Cik Lan ada teman tak? Tak ada. Cik Lan kosong sekarang. Kalau takut sebut Zul 3 kali. Zul.
Zul datang lah. Kita jumpa kat Tasik, okay? Tengok, kau perasan tak? Kereta. Lepas tu ada kereta. Kenapa ada kereta? Harap kita jumpa orang buat maksiat tu. Itu yang aku nak sebenarnya. Bayangkan orang tengah maksiat kan. Ini kita tengok. Dia orang tengah. Ini kita. Ha. Kau tangkap live. Kan best. Sebut 3 kali lagi. Okay, Zul. Puff. Mana Zul? Pokok mangga kat mana? Oh, bateri masih 84. Wih, dahsyat. Lengah tangan kiri. Tangan kanan. Okay. Para terpaling normal. Saya rasa ni lah yang paling normal ni. Tak ada apa-apa. Aku boleh dah juga views banyak. Tapi ni normal sangat ni. Tak ada apa-apa. Sebutkan kali keempat. Zul. Awal memang sakit. Kalau dia reject awal memang sakit. Jangan tengah padang bang. Nanti lah. Tengok ada kereta. Bukan satu. Ada 2 kereta. Sini tempat orang tidur kan ni. Rumah-rumah kan ni. So memang satulah kita putus. Aku putus dengan Zoom. Bang cepat sikit boleh tak? Tak boleh. Kalau cepat sangat penat. Cepat sikit ke Tasik. Ya. Sabar. Hei. Menekan-nekan orang. Saya nak tengok Tasik. Okey. Jom. Ada motor. Orang tak nak motor lah. Ini dia Tasik Upsi dengan peralatan kayak. Wow. Ini dia Tasik Upsi. Jom kita duduk jap. Aduh. Tak ada. So now saya seorang. Esok ada lagi kena ikut. Esok tak ada. Esok sebab ada kelas. Sunyi, sepi. Kelas Zul pukul 11. Okay. Flip kamera jap. Okay. Penat. Kalau ramai-ramai ikut dia jadi tak paranormal, dia mesti jadi camp study. Betul. So itulah saya seorang-seorang tengok. Kosong seorang. Okay Zul. Tak bawa air dah Bob. Okay Zul tengok. Okay, bayangkanlah Zul. Bayangkan okay. Kalau kita dating, kau nak duduk mana? Kat situ ke? Ataupun kat situ Zul? Pilihan mana? 1, 2 ataupun 3 Zul? Nanti aku plan tempat kita dating. Handsome-nya. Terima kasih. Orang selalu panggil saya kodoh. Boleh je mana-mana bang. Romantik doh. Kita pergi nombor 4 lah. Kat tengah-tengah tu, okay? Kita pergi tengah-tengah. Ada bagi puzzle pula. Boleh bang. Okay, kita pergi situ, okay Zul? Okay.
Dari situ kita berlumba berlari tau. Berlari bukan berenang. Kita berlumba berlari sampai ke situ. Siapa menang? Menang. Okay. One day kalau dapat lah. Kalau dapat kita boleh pergi tu. Apa nama? Adventure Park. Tapi as of now tak tahulah. Zul menang tanpa bertanding. Zul. Inilah sikap-sikap orang Malaysia tau. Sampah tak pandai buang, okey? Sikap-sikap orang Malaysia. Sampah tak pandai buang. Situ je tau sampah. Jom kita menolong, jom. Aduh. Apalah. Kenapa? Kan senang. Bukan susah pun. Oh, ada tempat exercise. Cuba jalan ke tasik. Tak gelap sangat. Nak try. Mungkin tunggu bila saya dah bawa torchlight. Sekarang saya tak bawa torchlight. Aku terlupa torchlight. One day okay? Maybe minggu depan ke, bila ke. Tunggu aku bawa torchlight. Aku lupa bawa torchlight. Gelap sangat. Aku nanti terjatuh masuk dalam tasik. Siapa yang selamatkan? Kau nak selamatkan aku, Arisa? Kau nak selamat aku? Kalau aku terjun, terjatuh dalam air, tak pandai berenang, lemas. Kau nak selamat tak? Bukan marah. Sabar. Tak marah pun. Nak keselamatan tu. Tunggu ada torchlight. Boleh. Kita nampak jalan. Jom kita main taman jap. Oh ya doh. Jom kita buat eksperimen jap. Kadang-kadang kan kalau kita pergi ke taman, ada satu ayun tu dia nak bergerak seorang-seorang kan, sendiri-sendiri kan. Jom kita tengok jap kalau dia bergerak sendiri-sendiri. Tengok. Gelap Hui. Kamu lari ke bang? Tak. Saya teman. Sebab apa tau? Okay? Dia macam ni tau. Kita lonely. Dan bila kita lonely, kita nak happy. Dan bila kita nak happy, kita lapar. Dan bila kita lapar, kita main. Itulah kehidupan manusia. Masa ni angin kuat tu. Tapi taklah kuat sangat. Tak tahu pula situ best healing malam ni. Ya. Boleh lepak ke tempat makan. Boleh lepak ke sini. Boleh lepak ke situ. Boleh lepak ke dalam ni. Abang Cam hai. Saya tak hai. Aku low, depression, stress dan juga kesedihan yang membara. Sebab tu aku keluar nak healing sebenarnya. Itu motif aku healing sebenarnya. Aku keluar malam ni. Sebab kehidupan kehidupan melawan. Bukan melawan apa. Jangan selikol dengan abang. Nanti Azul tunggu aku balik je Azul. Healing seorang-seorang. Tak best ayah. Apa yang tak bestnya? Healing seorang-seorang lah best. Healing dengan Zul. Masalahnya Zul tak call. Itulah masalahnya. Itulah sebab aku healing-healing ni. Nyanyi sambil joget. Nak nyanyi lagu apa? Abang yang terjun pula kat tasik takkan terjun pun. Tak jumpa nanti. Tak apa. Takkan terjun pun. Masih sayang nyawa. Okay. Awe, wadidaw. Awe, wadidaw. Oba. Let's go. 13k like.
Aku buat tu hancur maruah aku. Jangan rekod. Siapa rekod jaga. Okay? Siapa rekod jaga. Pukul 2 dah ni. Jom lah. Kita balik. Sedia nak join Zul. Jom lah. Balik lah bang. Penat dah ni. Okey lah. Kita balik lah. Kita ikut jalan jauh. Sebab jalan dekat tak ada. Dia tak bergerak. Zul request nak lagi. Tak nak. Aku tahu korang dah nak record screen tu. Aku dah pancam korang nak record screen. Mana jalan tak basah ni oh. Ni semua basah semua ni. Opsi clean itulah. Zul dah sesak nafas. DKP dah pergi tadi. Basah. Mana jalan ni? Jalan tu dekatnya. Pintu terbuka. Jalan. Mana ni tak basah ni? Okey, boleh lah. Tak dalam. Esok tak ada kelas ke? Esok pagi tak ada kelas, petang ada. Alamak, kasut basah. Stokin basah. Aduh, sedih. Ni pokok apa ni? Siapa boleh tahu? Bang esok sekelas dengan Zul ke tak? Tak sama kelas. Okay, datang UAP. Kita orang tengah makan Maggi ni. Tak apalah. Korang makanlah situ, okey? Korang makanlah. Hari ni aku nak diet. Pokok seseorang. Tak ada kad yang halal ke? As of now tak ada lagi. As of now aku sorang-sorang. Kesian pokok ni tak ada daun lagi dah. Kesian. Best though live ada 80 orang. Selalunya aku live 2 view. Itu pun handphone pertama aku dan handphone kedua. Dan laptop. Seru sikit bang. Nak ayat boleh bagi. Tak apalah. Dalam agama saya tak dibenarkan. Tak boleh seru-seru ni. Aku tak nak berdosa. Aku pelik tu. Aku guna aku dan saya. Aku guna aku lah. Okay? Sorry kalau nampak kasar sikit. Jap, mana? Ada tempat. Okay, sini ya. Kita pacakkan kamera sini ya. Okay. Okay, kita pacak ke sini. Alright. Dah, tu je dah. Saya je nak try testing. Berdengar tak? Masjid bang, pasal kasi okey. Kawan ganti abang live. Okey boleh. OTD ke bang? Tak lah. Cuma nak cakap. I am the king of the world. I am the one who don't need a gun, who don't give a shit to pop on my shit. Sudahlah tidur malam kalau tidak visi dengan abang. Tak apalah, tak payah visi pun. Kita ada break up dah Zul. Kita ada break, okay? Kita ada break. Don't call me anymore. Hello. Masjid bang ada air. Tengoklah abang pun dah cukup. Romantik dah Zul ni. Seorang je ke bang? Ya, seorang. Seorang. Minum dulu. Nantilah. Balik rumah je lah. Rumah ada air.
Rumah ada air. Okay. Pak Zul bunyi belakang tu. Bunyi apa tu? Bunyi burung-burung bising kan. Aku rasa dia ikut aku kan. Dia tadi ada bunyi burung tu. Jalan dalam blok fakulti. Baru tadi dia jalan dalam blok fakulti tu. Time first live tadi. Bang masuk arena. Malas. Tak ada apa-apa kat arena tu. Kita pergi jalan jauh. Baru tadi jalan fakulti. Sekarang kita dah jauh ni. Lepas ni nak mandi. Mandi, tidur. Berbest. Tu tadi, aduh. Okey lah. Kalau semasuk, donat. Okay. Dah berapa step? Sekejap. 5,579 step. Aduh. Tak sampai 10,000. Yang mandi lewat-lewat bang. Tak elok. Tak apa. Mandi awal-awal ni. Okay. Kita tak pernah cakap ni mandi lewat. Ni awal pagi dah ni. Pukul 2 awal pagi. Jadi dah boleh. Ada guard ronda. Selalunya ada. Tapi as of now kosong je. Tak ada apa-apa. Tadi ada. Dekat blok 10 tadi. Blok 10 tadi ada guard ronda. Tapi entahlah. Dia macam tak kisah pun. Dia macam tengok aku. Lepas tu belah lari. Betul-betul. Ni awal pagi. Bukan lewat malam. Apa jawab apa? Saya jawab jalan-jalan, healing, buat live, cari duit. Sebab dah tak cukup duit untuk makan. Tapi as of now, satu ros pun tak jumpa. Tak ada. Main. Tak perlu bagi semua tu. Saya buat ni just for fun. One day, motif aim saya adalah nak dapat 1k follower. 1,000 followers supaya boleh buat affiliate. Panas. Belum ngantuk lagi kan? Tu, ada kereta tu. Hopefully ada PB lalu lah. Nak datang bercerita sikit. Tu, ada motor tu. Zul, kau kata Zul? Ada. Kau kata Zul? Datang lah. Bawa aku minum air. Nak jom boleh tak? Pasal ni. PB. Tu PB tadi. Tidak. Ui, thank you tu bagi gift. Anjing. Tidak bang. Oi, esok kelas. Okey. Nak balik ni. Assalamualaikum bang. Exercise. Brisk walk, buat live. Sampai tu ni kasih. Tak lah, pusing jauh. Okey, nak balik ni. Apa? Sarawak. Nak balik ni. Kamu dulu. Okey, boleh. Tidak bang, esok kelas. Ya, dia bagi warning.
Dia cakap tak nak meronda. Tak nak meronda apa semua tu. Tu kucing bang. Tidak bang, esok kelas. Tak ada, esok tak ada kelas. Aduh, masa dah bagi gift. Abang tu dia cakap tadi, balik jangan meronda. Dia cakap balik jangan meronda. Uish, thank you dah bagi nasi lemak. Thank you dah bagi rose. Dah bagi bang, ya. Yeah. Aku rasa dia orang tu confused. Kenapa aku tak takut ni? Biar betul budak ni berani sorang-sorang. Tak ada apa-apa pun. Nothing. Tak ada apa-apa. Nak saya pick up dengan prebet tak? Tak nak. Seorang ke bang? Ya, seorang. Kalau pick up nanti terpaksa berbayar pula. Tak nak. Mana polis dah balik dah? PB dah balik. Saya rasa PB dia takut dengan abang. Mungkin betul juga kan. Dia macam, balik dah bang. Balik dah bang. Nak ke mana tu? Nak balik KH. Nak balik college KH. PB tu, yalah, memang tugas dia orang pun supaya pelajar selamat. Sebab nanti kalau ada berlaku dengan pelajar, usi yang tu tanggung. Itulah sebenarnya. Itulah sebenarnya kenapa PB cakap macam tu. Seriously, sebenarnya tak boleh. Pukul 2 pagi, cuma ada certain tempat je boleh. Macam Bitara Siswa yang tu 24 jam. Library 24 jam. Bitara Siswa 24 jam. Lepas tu, mana lagi ya yang 24 jam? Saya cuma tahu 2 tu. Lepas tu dekat blok 10, blok 1 kalau silap. Ada 24 jam. Zul pun duduk KH bang. Wih, mantap Zul. Tapi saya blok 1 Zul. Saya blok 1, kau blok berapa? Masjid 24 jam boleh. Area 24 jam boleh pergi. Cuma certain area je yang tak boleh pergi. Ush, thank you dah bagi Rose balik. Thank you dah bagi Rose. Saya blok 1 juga bang. Masalahnya saya blok 2. Saya blok 2. Thank you for the like. Ni buat, bukan. Ni bukan buat paranormal. Ni just explore. Explore. Jalan-jalan. Enjoy the scenery. Upsi. Wah, ada bus lagi malam-malam. Tu ada bus tu. Ada bus malam-malam. Tak ada hantu bang. Tak ada. Saya bagi donat. Aduh, malas lah. Tak apalah. Tak perlu donat lah. Penat dah. Main bowling bang. Esok. Abang itu. Tak, dia dah lari dah. Dia dah keluar. Kalau naik bas kena bayar ke? Tak, bas free. Sebab dia dah bayar dalam yuran. Tak, pengawal tadi dia suruh balik. Tu je. Dia datang, dia cakap, buat apa tu? Tak boleh jalan keluar-keluar. Nak balik. Okey, balik okey. Jangan pusing tasik macam tu, jangan. Balik okey. Yuran berapa? Dia ikut kos. Ada kos 12,000, 18,000, ada yang sampai 20 lebih ribu. Abang student degree yang baru masuk bulan 10 tu ke? Bukan. Saya ada SEM 5 dah nak habis dah. Next year habis. Tu pengawal PB. Bilik polis bantuan. Yuran abang berapa? Abang saya dalam 18,000 ke kalau tak silap. Untuk
untuk 6 sem 18,000 kalau tak silap lah. Thank you for the follow. Tidur bang, dah balik ni. Dah balik tidur. Penat ni. Dah pukul 2 dah ni. Abang degree apa? Komunikasi bersosial tinggi. Kelas bas berapa? Kalau bas berapa? Entahlah, bayaran bas dalam 200 itu kah per sem? Aku lupa dah. Jauh lagi tu. Ya, jauh. Jauh mana macam ni. Ada lagi korang keluar? Yes, saya. Yang tu pinjaman ke Chen? Ya ke pinjaman? Bayaran kita berapa dah? Madip, aku lupa. Kalau salah 18,000, 16,000 kah? Semangat bang, KL tak jauh dah. Yes, KL dah tak jauh dah. Dah kena tegur ke? Jangan juga jalan pergi. Siapa mau juga tu boleh bersuara. Tadi dah kena tegur dah tadi PB. PB cakap jangan keluar. Suruh balik sekarang. Dia cakap tadi suruh balik sekarang je. Jangan keluar pusing-pusing. Dia kata macam tu. Duduk KH ke? Ya. PB tadi tegur, suruh balik. Saya rasa dia takut tu. Takut tengok aku sorang-sorang. Pusing-pusing upsi. Ni pukul 2 jalan. Pukul 2 dah berjalan. Aku kalau dekat Sarawak dulu jogging pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Jogging walau pagi best. Tahun pertama ke sana. Oh, okay. Seterus dia belajar rajin-rajin, okay? Confirm dapat dekan. KH okay. As of now, KH okay. Kau kah juga yang selalu buat di kampus lama? Baru sekali dekat TUTS dengan e-learning hari tu. Wi-Fi je kurang, okay. Betul, Wi-Fi je kurang. Kadang biasa ada musim sukip memang jog tapi ramai-ramai lah. Bagus lah tu. Sepatutnya lah, okay. Sepatutnya pelajar dibenarkan keluar dalam college ni, dalam kampus ni bila-bila masa. Sepatutnya lah. Sepatutnya, okay. Tapi zaman dulu bila dibenarkan keluar macam tu, pelajar wild. Apa wild dalam bahasa Melayu? Liar. Pelajar liar buat maksiat lah, jalan-jalan berdua-duaan lah. Lepas tu banyak kes lah. Lepas tu after banyak sangat kes ni, kuat bunyi nafas bang. Hati-hati ya, penat. After banyak kes benda-benda macam ni, diorang dah makin mengehatkan pergerakan pelajar. Jadi kesalahan sebenarnya diorang tu, senior kita tu yang tak guna tu. Kalau mengekorkan kita boleh keluar sekarang ni. Kalau mengekorkan 10 orang jogging di sini. Sekarang ni Raihana siapa? Raihana tu kedai makan. Sem 3 duduk luar boleh. Sem 2 pun boleh dah duduk luar. Sem 2 boleh. Sem 3, 4 boleh. 5 boleh. 6 boleh. Betul bang, salah dia orang. Zul, kita memang geng. Kita memang ngam. Salah senior kita orang, kita dapat keluar. Maksiat pun tak betul. Ada ke batu buah kat tandas? Bang, buat apa ni malam-malam? Brisk walk. Ada tak student duduk dalam sampai habis sem? Saya. Saya sekarang duduk college ni dari sem 1 sampai sem 5. Sem 6 saya dah intern. Jadi dah tak duduk college lagi lah. Intern dah kerja luar. Maksudnya dah habis lah tu. Jadi saya lah yang stay college dari sem 1 sampai sem habis. Best. Kalau nak suruh anak akak stay college, suruh dia rajin sikit lah.
rajin aktiviti college, rajin jadi MMK ke, jadi AJK college ke apa-apa lah, jadi RE college, confirm dia stay dekat college. Buat dekat tandas, tak nak buat dekat tandas kena saman. Kena saman, kena ban, kena suspended, kena warning. Tepi tuition lah. Mana tepi ni kah? Mana kosong dah. Sunyi. Sama Sarawak. Hello. Terima kasih sama-sama. Konversi sudah habis ya. Dan last konvo hari tu semalam 18. Ini adalah pusat kanak-kanak. Tadika belajar kanak-kanak, mengajar kanak-kanak ke sini semua. Tak ikut ke? Just tanya. Taklah. Kalau ikutkan dekat sini dengan kampung saya kan. Sini dengan kampung saya. Sini lagi fresh. Macam apa? Lagi ringan. Itulah duduk luar memang tambah bajet. Jadi suruh dia aktif lah, ambil mata cam, aktiviti. Okay. UPSI ada 6 college. KZ, KB, KH, KUO dan juga KAS. Kalau dia tak dapat KH, bolehlah pergi KUO ke, pergi KZ ke, KB ke. Banyak-banyak college kat sini. Boleh minta lah semua. Lepas tu boleh rayuan. Bus stop KH, jaga-jaga. Ya, nanti kita pergi bus stop KH, okay? Hello. Nak pakai jalan ni kah? Boleh pakai jalan tu. Jom lah, kita pakai jalan sebelah tu. Siapa petal blade ni? Butterfly petal blade. How do you know my name? Oh, mungkin nama dia kan Shemendam. Okay lah. Tak apa-apa. Kalau bau apa-apa pun, saya tak bernafas. Hidung sempat. Kereta tu ada orang tak? Hati di bang atas tu. Atas mana? Atas ni? Atas ni? Atas tu? Atas ni? Atas ni? Nanti blok akademik tak? Dah naik dah blok akademik. Atas ni? Ada tu? Atas ni? Ada tu? Aku heran ada kereta. Diorang tak nak balik ke? Tak ada. As of now tak ada. Diorang tak nak balik ke? Kereta-kereta semua ni. Jalan ni gelap sikit. Jom kita pakai jalan ni. Diorang datang naik kereta. Pas. Itu tu. Staff tu. Takkanlah staff sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Tak balik-balik. Mungkin tu pensyarah. Dia buat apa pukul 3 pagi ni kan? Tengok lah. Tengok lah semua bilik. Tengok aku bagi tengok lah. Aku bagi tengok semua. Okay? Korang be the judge. Tengok semua. Okay? Tengok. Ada tak? Biasa ada staff dekat area di situ datang buat kerja.
Okey lah. Maybe kau, okey. Tak ada nampak apa-apa. Tengok, ada tak? Ada tak atas tu? Mana tahu ada kan? Aduh, penat. Ada tak? Nanti lah. Blok-blok kita pergi hari lain lah. Okay. Blok-blok kita pergi hari lain lah. Dah nak balik dah ni. Dah pukul 3 pagi dah ni. Kat blok ni lah. Kelas lah. Aku lupa. Ni blok FM. Ni bukan FSMP, FPE ke? Aku pun tak tahu dah. Blok matematik. Sebelah tu kan? Blok matematik kan? Blok matematik dan sains ke apa ke? Yang ni cantik dah, warna hijau. Dia ada aura warna hijau kan, ada aura kan, macam best. Ni aku suka taman ni, cantik dah taman ni buat para dekat college bang. Manusia yang muncul, manusia yang berperwatakan seram. Ada orang cakap kat sana ada harimau minum air. Ya ke? Nanti aku dah lama tak jumpa harimau. Last aku jumpa harimau 10,000 tahun yang lepas. Tak penat. Aduh, penat. Thank you for the like, thank you for the follow, thank you for the share. Serius, senior kita orang cerita, ya ke? Okay, tengok motor-motor ni. Tak ada orang nak ambil ke motor-motor ni? Cantik pemandangan malam-malam. Sunyi, sepi. Aduh, Asyik lupa pergi kelas dengan motor. Aku balik jalan kaki tadi. Banyak motor kamu, Adib. Ni bunyi elevator ni. Oh, sini dia letak semua peralatan muzik tu. Peralatan muzik. Sekejap. Ada cawan tak untuk air? Ada cawan tak? Tak ada tu. Tak ada cawan. Ni peralatan semua ni. Peralatan UPSI semua. Situ ada 24 hours situ. Macam mana nak minum? Cawan tak ada. Berapa tu bang? Jalan-jalan. Kita adventure. Bunyi apa? Bunyi ni angin air jatuh. Dah nak sampai dah. Tengoklah. Tengok UPSI ke? Ya. UPSI bunyi burung sama je. Itulah. Tu ke ya kak? Aku rasa burung tu dia ikut aku tu. Pusi. Macam look at the dude. Look at the dude. Thank you doh. Share dengan 5 orang. Ui, terima kasih. Banyak view kita. 80. Hari tu dekat kampus lama kan. Minggu lepas. Kampus lama. Sampai 200 view. Maksimum dalam 300 view tu. Happy aku.
Ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa lah. Penat Ni ada apa-apa tak? Tu gelap tu. Ada apa-apa tak? Tak ada kan? Ni ada apa-apa tak? Aku rasa aku salah server ni, geng. Salah server. Adib, aku rasa kalau kau pergi sini, Dip, mungkin ada, Adib. Hey, thank you share. Ui, thank you share. Ui, banyak betul share. Ui, share dengan siapa ni? Terima kasih doh. Tapi video dah nak habis dah. Kita dah nak sampai college dah. Keluar tadi dari pukul berapa? Pukul 1. Sekarang dah genap 1 jam 30 minit dah. Boleh doh, cuma tak tahu bila. Next week lah, Dip. Kita pergi FBK. Mantap. Raihana. Oh, tu ada kereta. Terbuka lampu. Tengah solat mungkin. Ni tengah solat mungkin. Oh, tak dapat zoom. Ada. Boyfriend si cantik. Nak tengok muka aku tak? Seram tak? Okay, kita balik ke jalan. Adib, aku nak teh ais satu, Dip. Oh, kita dah sampai dah. Ini the bus stop. Beli ais tak nak kan? Teh panas. Ui, basah pula. Basah tak apa duduk. Okay, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Kalau private free senang, okay? Kalau free aku on. Kalau private berbayar tak apalah, jalan kaki je lah. Okay. Hey, what are you doing? Walking. We are walking. We are brisk walking. Kotor kasut. Okay. Aku zoom kat situ kan. Kalau nampak, bersyukur lah. Okay, ada tak? Okay, aku turunkan lighting. Okay, ada tak? Brisk walking at this hour. Yes, of course. This is the way to live. Life is not about hour. Life is about the pleasure in which you having fun with it. Pagi hari ni, on the way. Life is like tak takut ke bang? Tak takut pun. Tak takut. Aku lagi takut PB tadi tu. Nasib PB suruh balik. Bayangkan PB cakap, adik, kau tak boleh buat macam ni tu. Langgar peraturan. Kita orang saman kau RM50. Aduh, kalau RM50 tu aku nak give up tu. Kira bang, ya, nak balik ni. Kalau PB saman aku RM50 tadi, aku nangis tu. Betul, aku serius cakap, aku nangis dalam live. Balik mana? Balik KH. Kita balik KH. Dah kena suruh balik ke? Ya. PB tadi suruh balik. Adik, balik dek. Dia kata, buat apa dek? Aku jawab, jalan-jalan, pusing-pusing, brisk walk, exercise. Tak boleh macam tu. Jangan lalu kawasan Tasik. Siapa suruh balik? PB. Dia kata, jangan macam tu. Tak boleh lalu kawasan Tasik. Okay? Balik, okay? Tak boleh malam-malam ni. Balik lah.
itulah untuk keselamatan. Untuk keselamatan, okey lah. Yang penting dia tak suruh saman. Yang tu penting, okey. Kalau dia cakap adik balik tapi saman, you go tasik mana? Tasik tu, tasik Upsi. Kalau dia suruh saman dia apa? Aku nangis. Aku merayu terus di depan dia. Jangan je, jangan. Tak saman, okey. Nasib tak kena saman. Semua orang tidur sekarang. Gelap. Jadi aku pun nak senyap sikit lah. Takut mengacau orang tidur. Haha, lucu. Itulah nasib. Hui, RM50 hilang tu. Aku rasa diorang yang hantu ni pun sedih tengok aku hilang RM50. Tengok gelap. Kafe pun gelap. Aku pergi kafe je apa ke? Pergi kafe. Lepas tu end life. Aduh. Tak apa, kita pergi kafe lah. MMKKH. Hello Bekasir. Aduh. Tak apa. Datanglah Upsi sekali-sekala. Jalan paranormal ke ni tak explore. Aku lebih kepada explore. Kalau paranormal dia orang seru-seru semua tu. Aku tak seru. Aku serik dengan hidup. Serik dengan kehidupan yang tak membagi aku keenakan nyawa. Tak. Oh, tak payah share geng. Tak payah share. Dah habis dah. Tak payah share. Tak payah send gift, tak payah share. Dah habis dah. Kita nak santai-santai. Aduh. Tak payah share. Kau apa jam? 2:30 dah. Just have enough. It's again. I'm just not enough. Ni gua kan tak kira. Aduh. Penat. Okay, thank you guys for watching, and FBK Sabtu ni, okay, probably, hopefully, tunggulah dalam pukul 11 malam tu, FBK ada macam dah ada, okay, korang klik follow, ada macam, okay, 1 point, okay, FBK kemungkinan Sabtu ni, mungkin Sabtu malam Ahad, mungkin, tengoklah, okay. Itu je update. Thank you guys for watching. Thank you guys for like and follow the same one. Mana macam bagi donat. Thank you guys for watching. Thank you guys for like. Thank you guys for sharing. Thank you guys for everything. Thank you for entertaining me. And jumpa korang hopefully Sabtu ni. Kalau tak ada, hari lain lah. Okay, kalian dekat hebat. Thank you guys. Okay, follow Sabtu ni kemungkinan dekat FBK. Okay, kemungkinan, tapi 70% mungkin betul, mungkin menjadi. Okay, thank you guys, take care, and I'll see you guys next time. Bye bye. Ciao. Aku upload live dekat TikTok. Bye bye. Dekat YouTube.